Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yasmina Bihah dan ini rakan saya, Hani. Kami daripada unit BM6 TPI SMP 2526. Dalam video ini, kami akan mempromosikan hasil karya seni khat yang telah kami hasilkan. Peribahasa yang kami pilih ialah muafakat membawa berkat. Kami memilih peribahasa ini kerana ia menekankan kepentingan perpaduan dan kerjasama dalam kehidupan. Peribahasa ini bermaksud apabila kita hidup dalam muafakat dan bekerjasama, kita akan memperoleh kebaikan serta keberkatan. Peribahasa ini telah kami transliterasikan ke dalam tulisan Jawi iaitu muafakat membawa berkat. Baik, pertama sekali kita buka dahulu Pusat Rujukan Persuratan Melayu untuk mengetahui perkataan sebenar dalam tulisan Jawi mengikut sistem ejaan Jawi yang terkini. Baik, pertama sekali kita masukkan dahulu perkataan peribahasa kita yang pertama iaitu muafakat. Jadi setelah kita mendapat tulisan Jawi yang sebenar, kita salin dahulu. Seterusnya kita cari penjana kaligrafi Arab di dalam Google. Kemudian kita ambil pilihan yang teratas iaitu penjana kaligrafi Arab secara percuma. Seterusnya kita tampalkan tulisan Jawi yang telah kita salin tadi di ruangan yang telah disediakan. Kemudian kita tulis pula perkataan yang seterusnya iaitu membawa, dan seterusnya kita ulangi langkah yang sama sehinggalah selesai perkataan berkat. Setelah selesai menampal semua perkataan Jawi yang telah kita salin tadi, kita pilih pula font mengikut soalan PB yang telah ditetapkan iaitu hot coffee. Jadi kita boleh modifikasi tulisan hot ini mengikut kehendak dan kesesuaian masing-masing. Untuk reka bentuk latar belakang, kami memilih corak Luxina untuk memudahkan proses penyuntingan kami. Setelah selesai, kita boleh muat turun tulisan hot ini supaya ia boleh masuk dalam memori fail komputer riba. Baik, seterusnya proses penyuntingan di aplikasi Canva. Pertama sekali, kita pilih warna latar belakang, tetapi warna latar belakang tidak mempengaruhi apa-apa sebab kita akan tutup warna latar belakang itu dengan gambar latar belakang yang sesuai dengan peribahasa yang kami pilih. Seterusnya kita pergi ke ruangan elemen dan cari elemen yang bersesuaian dengan kata-kata hikmat ataupun peribahasa yang kita pilih. Jadi untuk kami memilih peribahasa muafakat membawa berkat. Jadi perkataan yang paling berkait dengan peribahasa ini ialah kerjasama. Aplikasi ini akan memberi gambar cadangan supaya kita boleh gunakan dalam reka bentuk kita. Jadi kami memutuskan untuk memilih gambar ini kerana gambar ini paling berkait rapat dengan konsep peribahasa yang telah kami pilih. Kita boleh lihat di sini bahawa gambar ini tidak memenuhi ruang reka bentuk kita. Jadi kita pergi ke ruangan Magic Expand dengan izin supaya gambar ini boleh memenuhi seluruh ruangan reka bentuk yang telah kita pilih ini. Jadi Magic Expand ini menggunakan teknologi AI. Jadi dia akan memberi beberapa cadangan gambar untuk kita pilih yang mana paling sesuai dengan kehendak kita. Jika kita tidak berpuas dengan keputusan yang telah AI keluarkan, kita boleh menjana keputusan baru supaya mereka boleh mengeluarkan gambar-gambar yang sesuai dengan kehendak hati kita. Setelah selesai menyunting gambar latar belakang, kita muat naik gambar tulisan hot yang telah kita simpan dalam fail sebentar tadi. Seterusnya kita buang latar belakang untuk memudahkan proses penyuntikan yang akan datang. Seterusnya kita pilih etching dengan izin untuk menghasilkan penulisan yang lebih menarik dan cantik. Kemudian cari elemen
middle gradient dengan izin untuk menghasilkan latar belakang yang bercahaya. Setelah memilih elemen yang paling sesuai, saya menggandakan elemen-elemen itu untuk menghasilkan efek pencahayaan yang lebih luas. Seterusnya, kita pergi pula ke ruangan kedudukan untuk mengubah kedudukan tulisan itu untuk berada di bahagian paling hadapan supaya pembaca dapat melihat dengan jelas tulisan itu. Jadi, ini merupakan hasil akhir karya seni khot kami. Kesimpulannya, seni khot bukan sahaja indah, malah dapat memelihara warisan tulisan Jawi. Sekian, terima kasih.